Kata para ulama, siapa yang ada kawan orang yang soleh, maka orang soleh tu bila duduk dalam syurga, dia akan cari kawan dia. Dia akan cari kawan dia, dia akan tanya, di mana aku kenal dulu ni, Fulan bin Fulan, mana dia? Tak pernah selisih dalam syurga, tak pernah nampak rumah dia dalam syurga. Dulu dia mai ceramah agama sekali dengan kita, dulu dia semayang sekali dengan kita, dulu dia berjuang sekali dengan kita, dia buka puasa sunat sekali dengan kita, dia mai tarawih tadarus dengan Quran sekali dengan kita. Kenapa dia tak masuk syurga? Lalu kawan-kawan yang ahli syurga ni tuan-tuan, pakat berpakat, ya Allah, Fulan bin Fulan dulu beribadah denganmu, bersama kami, tapi hari ini dia masuk neraka. Wahai Allah, izinkan kami memberi syafaat kepada Fulan bin Fulan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kawan-kawan yang soleh ini, dengar ni tuan-tuan, pada hari kematian kita akan mai kawan-kawan kita. Kalau kaki mengai, hari kematian dia penuh dengan geng-geng joran mai. Saya tak kata geng joran tak bagus, bukan, saya nak buat contoh. Kalau tentera yang meninggal pada hari kematian dia, bas tentera datang, ramai tentera. Kalau jururawat yang meninggal pada hari kematian dia, 30-40 orang jururawat mai. Kalau orang itu adalah orang masjid, kalau dia adalah orang alim, dia adalah ulama, dia adalah hafiz Quran, maka hari kematian dia kita tengok ratusan para ulama datang, ratusan ahli Quran datang untuk memberi syafaat waktu mati. Maka perbanyakkan kawan soleh, perbanyakkan kawan soleh. Dengar tok guru besar-besar mai bagi tahu kat AJK, saya nak jemput tok guru tu mai rumah saya makan. Tok guru bukan kami, kami ni ustaz kecil-kecilan, tak ada makna. Tuan-tuan guru yang besar, yang soleh. Dengar tok guru nak turun, tuan-tuan guru yang insya-Allah yang soleh, bagi tahu kat masjid, mai rumah saya nak jamu makan. Tuan guru tu tengok ahli keluarga dia, kenal dengan ahli keluarga dia, tengok dia, maka boleh jadi yang tu sebagai syafaat kita nanti. Kerana sesungguhnya kawan-kawan yang soleh boleh memberikan syafaat, maka perbanyakkan kawan-kawan yang baik. Kadang bila orang yang tak berapa soleh ni meninggal, kita tengok pada hari dia meninggal, ramai kawan-kawan, 30-40 orang, tapi semua berantai, bergelang. Yang seluar pendek pun ada mai, hasbunallah wa ni'mal wakil, Melayu Islam. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk sepanjang perjalanan kehidupan dia, itulah kawan-kawan dia, mereka ni lah yang mai. Bila jenazah dibawa masuk dalam masjid, seorang pun kawan-kawan hak bergelang berantai ni tak masuk dalam masjid, tunggu di luar ya. Hak isap rokok, hak pegang handphone tu saja mai sebab kawan mati.